Alhamdulillah mereka sekarang selamat berada di Turki, tapi sebelum itu dipukul, dibelasah dan dilayan dengan sangat teruk. Itu antara pengalaman yang dilalui oleh mereka, aktivis Flotilla Global Sumut yang diculik oleh rejim Zionis ketika mereka dalam pelayaran ke Gaza untuk menyampaikan bantuan makanan dan perubatan. Dan rakan setugas Hilal Azmi sekarang ini bersiaran secara langsung bersama kami dari Istanbul, bertemu sendiri dengan wira-wira dan wirawati Sumut Nusantara. Hilal, apa kisah-kisah yang mereka kongsikan dengan Hilal? Baik, terima kasih Luqman. Saya bersama juru kamera Riza Rahim kini berada di Istanbul, Turki. Kami sampai saja pagi tadi, mereka pun baru mula bersarapan dan pada masa sama apa yang menjadi tumpuan kita dalam misi berjumpa dengan semua aktivis dan juga sukarelawan Global Sumut Flotilla pada kali ini adalah untuk kita cuba mendapatkan sebanyak mungkin cerita dan pengalaman mereka untuk kita kongsikan kepada seluruh dunia menerusi platform Astro Awani. Namun demikian, satu perkara yang penting untuk kita ingat bahawa misi ini bukan sahaja misi untuk membawa bantuan makanan, perubatan dan sebagainya, tetapi pada masa sama misi pada kali ini juga adalah tujuannya adalah untuk membuka mata dan memastikan semua suara yang dibungkam oleh algoritma sebelum ini dapat dibuka semula ataupun diperkuatkan lagi di seluruh dunia. Maka isu ini ataupun misi pada kali ini dilihat sebagai antara misi yang cukup berjaya kerana ia telah berjaya menggerakkan hampir lebih 1 bilion view di seluruh platform media sosial di seluruh dunia pada ketika ini. Tetapi apabila saya berjumpa dengan beberapa aktivis yang juga berkongsikan pengalaman dan cerita mereka bersama saya sebentar tadi, rata-rata kisah mereka sebenarnya adalah cerita yang boleh mengundang trauma seumur hidup buat mereka. Contohnya seperti Musa Al-Nuair, iaitu seorang aktivis dan juga beliau merupakan CEO kepada Cinta Sayang Malaysia. Beliau bercerita bagaimana apabila beliau berada di dalam penjara yang ketika mana diculik oleh pihak Israel, beliau menceritakan tentang bagaimana mereka juga turut sama react ataupun memberikan respon yang tidak positif kepada Israel, telah menampakkan betapa Israel itu sebenarnya cukup gentar apabila berlaku kebangkitan masyarakat dunia, terutamanya dalam hal kebajikan dan juga kepentingan kebaikan untuk masyarakat Palestin. Kita dengarkan apa perkongsian beliau bersama saya sebentar tadi. Kami dikumpulkan di satu ruang lapang, ditutup dengan kontainer. Kontainer tu saya ingat ada gambar 3 ekor serigala, nak bagi takut ke apa, tak apa, tapi tak ada orang takut pun lah. Tapi lamalah kami kena tunggu kat situ. Momen yang saya rasa paling best adalah bila Itamar Ben Gvir lalu. Dia bawa menteri dia, menteri yang menteri KDN itu, okey. Menteri KDN dengan kopiah dia, dengan baju yang dia pergi maki orang masa dia maki orang video dalam tu. Yes. Tapi yang paling best adalah kami maki dia balik. Kami jerit Free Palestine kan. Kita bagi tahu kau adalah teroris apa semua, dan itulah saya rasa kekuatan bila kita ramai tu kan. Baik, selain daripada Musa, saya jumpa juga saudara Haikal Zulkifli. Beliau juga berkongsikan tentang pengalaman ngerinya apabila di dalam penjara, hal-hal kebajikan diri, contohnya akses kepada tandas, akses kepada air dan makanan, juga akses untuk hal-hal perubatan juga sebenarnya telah dinafikan oleh pihak Israel ketika mana mereka berada di dalam penjara. Tetapi paling ngeri adalah apabila mereka yang dalam keadaan keletihan dan juga mengalami dehidrasi telah dipaksa untuk mengambil air dari dalam tandas. Ikuti cerita beliau. Hampir nak dekat 10 jam juga kita diminta untuk pandang ke bawah, dan juga bila kita sampai dekat Port Ashdod, kita kena buat komando race. Kita kena tunduk tanpa memandang mana-mana askar ataupun tentera laut mereka lah. Jadi sepanjang kita kena buat komando race tu, ada yang kita tengok orang-orang tua yang bersama dengan kita juga daripada negara lain yang tak mampu untuk tahan. Bila tak mampu untuk mereka tahan, mereka ditendang dan mereka dipaksa juga untuk buat komando race tu. Sepanjang kita duduk dalam semalam, kita duduk dekat penjara hampir sehari lebih lah. Kita minta air mineral sebab kita nampak diorang boleh bagi air mineral kepada tentera, tapi kita minta tak dapat. Dan saya cakap ini adalah civilians dan kita ditahan ke atas kehendak kita, kan?
Jadi kita ditahan dengan paksa dan sebagainya. Dan diorang paksa, dia kata tak apalah, I don't care, you must drink toilet water. Pada pandangan saya pertama sekali saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kepimpinan Malaysia, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga kepimpinan menteri yang lain yang juga banyak membantu kami daripada pelbagai sudut, menyebarkan kefahaman, memberitahu bagaimana keadaan kami di sini. Dan juga yang paling penting adalah bukan tentang kami, tapi tentang apa yang berlaku di Palestin. Itu yang kita nak highlight. Dan kami hanya mengembangkan sahaja apa yang telah dibuat oleh orang-orang sebelumnya. Baik Lokman, itu adalah antara cerita, kisah yang telah dikongsikan kepada saya. Dan ada beberapa lagi yang belum lagi saya dapatkan dan belum saya kongsikan kepada anda di Astro Awani. Sebabnya cerita mereka ini adalah pelbagai dan rata-rata pengalaman yang mereka dapati itu sebenarnya cukup berharga untuk memberikan kita lebih kefahaman tentang kekejaman rejim Zionis ke atas penduduk Palestin. Kembali dulu kepada Lokman yang berada di Pusat Penyiaran Asia. Itu saja laporan saya, Hilal Azmi bersama Riza Rahim dari Istanbul, Turki untuk Astro Awani.